sekali pedas normal kita akan bagi 1 senduk. Satu senduk. Kalau extra pedas tu? Kita bagi 2 kali. Mana 2 kali senduk macam ni lah. 2 kali tetak. Assalamualaikum. Ada lagi bang? Ada macam mana tu bang? Tak ada pecah telur. Tapi jangan risau, tak ada pecah telur pun rasa dia masih sedap, masih kick, masih boleh terima daripada masyarakat. Ya, kerang campur saus tengah sekali pedas normal kita akan bagi 1 senduk. Kita bagi 2 kali. Mana 2 kali senduk macam ni lah. 2 kali tetak. Kita akan lama sikit masak lah, supaya dia cantik sikit dia punya masak. Kangkung lah, kita akan rasa bagi kangkung supaya rasa lagi klasik. Sebenarnya kalau lagi ketuk lagi kuat, bunyi lagi kuat, lagi sedap nasi goreng tu. Nasi goreng hot and spicy extra pedas 3 kali punya. Lauk sotong dengan kerang RM16. Terasa dia. Okey, untuk first suapan aku masuk mulut tu ini panas bukan pedas tau sebenarnya. Dari segi rencah dia letak memang banyak sebab minta hot and spicy. So 3 kali dia letak. Dapat rasa masing-masing ikan bilis dengan garing ya. Tapi bila banyak sangat rencah dia jadi macam tak berapa balance. Dia punya ratio tak berapa cantik antara nasi dengan rencah. Rencah tu sebenarnya dia dah masak dah dulu sebelum dia guna untuk nasi goreng. So kau dapat rasa extra garing lagi. Dari segi pedas, 3 kali pedas bagi aku tak cukup pedas lagi ni. Boleh tambah pedas lagi. Mungkin sebab cili tu dia dah masak, so dia akan kurang rasa pedas tu. Bagi aku kelebihan dia dekat dia punya wok hei tu memang panas garing kau dapat rasa. Agak lebih kurang macam nasi goreng kampung. Cuma dah diubah lah. Macam ni betul street food kampung. RM16. Nak bayar RM16. Bayar kat situ. Kedai kat mana? Yang ni Ion Keluang. Ion Mall Big Keluang. Lepas tu kat belakang dia ada Eco Shop. Sebelah tu, belakang yang ada tapak ni, itu kedai dia. Nasi goreng hot and spicy dekat Keluang. Jemput singgah. Tu saja kali ni. Kita buka pukul 11.30 pagi sampai nasi habis lah. Paling cepat kita habis pukul 3. Ni dah pukul Paling lambat pukul 5 pun 6. Ni dah pukul 3 ni.